Best sebenarnya bila jadi seller ni. Masa kita boleh kawal sendiri. Macam Angel, korang nampak dari pagi sampai malam masih bekerja. Kau kan sebenarnya boleh je anytime. Angel nak datang awal pun boleh, nak balik lewat pun boleh. Itu sebenarnya pilihan masing-masing. Kalau korang nak tahu, sebenarnya seller ni freelancer tau. Dia bukan bekerja. Dia macam small businessman. Macam bisnes kecil-kecilan lah gitu. Kalau macam seller ni, macam Angel, banyak benda yang Angel dapat belajar. Selain daripada Angel dapat jumpa acik-acik harian Angel dekat Gurang Puijan ni, apa yang Angel dapat belajar sebagai seller ni, Angel dapat belajar ilmu komunikasi, ilmu marketing, ilmu urus masa sendiri, dan paling penting Angel dapat belajar macam mana nak cari rezeki lebih dengan usaha kita sendiri. Sebab tu sebenarnya anytime je Angel, kalau nak kerja, kerja. Kalau tak nak kerja, tak payah kerja. Boleh, tak ada masalah. Itu pilihan masing-masing dan kebebasan waktu tu pada diri kita.